Sedapnya hidangan di hari raya. Ada ketupat, lemang, biskut raya, kuah kacang. Makan secara sihat perlu untuk mengawal pengambilan makanan secara tidak berlebihan supaya berat badan kekal ideal. Macam mana nak makan pada hari raya pada yang masa yang sama, tidak secara berlebihan? Jom ikuti panduan ini. Pilih pinggan yang lebih kecil semasa mengambil hidangan di hari raya. Penggunaan pinggan kecil membantu untuk menghadkan jumlah pengambilan makanan ke dalam pinggan anda. Tapi jangan pula pengambilan hidangan secara berturut-turut ya. Tip kedua, amalkan konsep pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh. Contohnya, suku pinggan kecil anda mengandungi makanan yang tinggi dengan sumber karbohidrat seperti 2 potong lemang atau 4 potong nasi impit. Suku pinggan kecil lagi mengandungi makanan yang tinggi dengan sumber protein seperti 2 ketul rendang ayam. Dan separuh pinggan kecil lagi pula mengandungi makanan yang tinggi dengan serat seperti 1 sajian buah. Tip yang ketiga, hadkan pengambilan biskut raya. Contohnya, 2 biji almond London mengandungi tenaga 220 kilokalori bersamaan 5 cucuk sate ayam. Pilih biskut raya yang berasaskan kekacang atau bijirin. Tapi, ambil 1 ke 2 biji sahaja dan janganlah pula habiskan sebalang biskut raya. Tip yang keempat, pilih air kosong berbanding air berkarbonat. Tahu tak, 1 gelas air kosong mengandungi 0 kalori. Tetapi 1 gelas minuman berkarbonat mengandungi 150 kilokalori. Jadi, pilih air kosong untuk mengelak pengambilan kalori berlebihan. Jangan lupa sharekan panduan ini dengan saudara mara. Jom kita amalkan pemakanan yang sihat di hari raya.